Dengar-dengar ramai tengah cari tanah sekarang ni. Nak duduk off-grid, nak bela lembu, nak bela kambing, bela ayam. Betul ke? Bagi saya personally, saya bersetuju. Kita tak boleh jangka dengan keadaan ekonomi sekarang dan juga geopolitik semasa yang sedang meruncing. Okay, sekarang kita berada di Jendram Hulu untuk tanah berkuasaan 5 ekar. Depan adalah jalan akses masuk. Belakang ada sungai lah. Sungai dia air yang cetek-cetek, yang kadang-kadang kering, kadang-kadang ada. Dia bukannya sungai yang main sungai lah. Dia aja sungai kecil-kecil je. Untuk upgrade, boleh kata sesuai, tapi kita kena check dulu kualiti air, selamat untuk diminum ataupun selamat untuk diberi kepada keternakan lah. Di sekitar dah start owner-owner jual tanah lot lah. Macam kita tengok lihat di tanah depan pun dah start ada orang buat marking. Kalau tak lot banglo boleh buat lebih kurang 25 banglo yang berkeluasan dalam 4,000 hingga 8,000 square feet. Kawasan sini sepatutnya harga paling murah RM18 sekaki. Itu pun kebanyakannya adalah tanah berstatus pertanian. Tapi tanah ni hanya RM10 sahaja sekaki dan dah tukar pada status bangunan, dah ready untuk construction ataupun nak buat apa-apa pembangunan lah. Kita ada banyak listing di sekitar sini yang boleh kita matchkan mengikut keperluan anda.